Mereka ingat beli refreshment untuk office tu sebenarnya boleh tolak cukai. Macam contoh kau beli Maggi, kau beli kopi, kau beli tea. So kau kata untuk staff kau kan. Lepas tu kau pun kata oh tak apa, kita beli banyak sebab benda ni boleh tolak cukai. Sebenarnya tak semudah tu tau. Okay, dalam percukaian perspektif, dia akan tengok cara kau belanjakan sesuatu perkara tu. Sebagai contoh refreshment office, kalau betul-betul refreshment office tu memang khas untuk kau punya staff saja, boleh tolak cukai 100%. Tetapi sekarang ni ceritanya, kalau klien kau selalu datang kat office, ataupun kau punya prospek lah kan, selalu datang dekat office korang untuk buat deal, berbincang dan sebagainya, benda tu tak boleh tolak cukai tau. Boleh, tapi boleh tolak 50% saja. Dia tak boleh tolak 100%. Okay, contoh kau dah belanja 40,000 lah sebulan untuk refreshment. Setahun 480,000. Nanti boleh tolak cukai. Kau jangan terkejut, boleh tolak cukai hanya sekitar 240,000 je. Lagi 240,000 lagi tak boleh tolak cukai. So banyak lagi benda-benda sebenarnya yang ramai terlepas pandang lah. Mereka ingat boleh tolak cukai, tapi sebenarnya tak boleh tolak cukai 100%.